Kau ingat beli kereta ni setakat bayar ansuran bulanan dah kira settle ke? Ramai orang silap kat sini. Dia orang tengok ansuran bulanan je, lepas tu terus sign loan 9 tahun. Padahal kos sebenar memiliki kereta tu jauh lagi besar daripada apa yang kau nampak kat bank statement kau. Hari ni aku nak buka mata kau supaya kau tak terjerat. Okey, first, bayaran bulanan, ansuran bulanan tu memang wajib. Contoh, ansuran bulanan kau untuk loan RM800 sebulan. Tapi itu baru satu bab tau. Ramai orang fikir, aku mampu bayar RM800 ni, so aku mampulah pakai kereta ni. Padahal itu baru belah depan je. Kat belakang ada benda lain yang tengah tunggu nak makan duit kau ni. Setiap tahun kau kena renew insurans dan juga road tax. Kalau kereta bawah 1.5 liter, road tax maybe RM90 je. Tapi takaful, first party, campur windscreen, campur special perils, boleh cecah RM1,200 ke RM2,000 sebulan. Kau bahagi je. Contoh lah, RM1,500 tahun bagi 12 bulan. So kau kena standby RM125 sebulan. So bayaran bulanan sebenar kau dah jadi RM800 campur RM125, total RM925. Lepas tu ada kos untuk servis kereta pula. Minyak hitam, oil filter, alignment, balancing, brake pad, semua tu bukan benda percuma. Biasanya dalam RM200-300 kak setiap 5,000 km. Kalau sebulan kau jalan 1,500 km, servis tu datang setiap 3 bulan sekali. So purata RM70 ke RM100 sebulan untuk servis pun dah kena standby. Lepas tu kos minyak. Kalau kau jalan 1,500 km sebulan dan kereta kau guna 18 sen per kilometer, dah RM270 sebulan untuk minyak saja. Ni paling basic ni. Kalau heavy user, confirm lebih. Sekarang ni jangan lupa benda-benda yang kecil juga. Dia kecil je tapi lama-lama boleh jadi bukit kalau terkumpul. Contoh, parking bulanan maybe RM50 ke RM100. Betul pula, kalau ulang alik kerja RM3 sehari pun dah RM90 sebulan. Saman. Ini benda yang kadang-kadang datang waktu kau paling tak ready lah. Benda-benda ni walaupun nampak kecil, tapi bila campur semua, habis duit kena bedal. Lepas tu, masa kereta kau dah berumur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kereta kau dah mula ada isu wear and tear. Tayar aus, tukar 4 biji, RM1,000. Bateri kong, kos dia RM250 ke RM400. Absorber, mounting, timing belt, semua ni bukan murah. So, kalau kau tak ada tabung khas untuk kereta, memang menangis kau nanti. Jadi, kalau kau fikir balik, contoh ansuran bulanan untuk loan RM800, takaful dan juga road tax RM125 sebulan, servis RM80 sebulan, minyak RM270 sebulan, lain-lain macam parking, tol, wear and tear RM100 sebulan. Total dah RM1,375 sebulan. Bukan RM800 macam kau ingat mula-mula. Sebab itulah aku nak pesan, jangan beli kereta ikut ansuran bulanan semata-mata. Kau kena kira semua ni sekali, baru tahu kereta mana yang betul-betul mampu milik untuk kau. Bukan semata-mata kau mampu ambil loan tu, tapi kau kena fikir, aku mampu tak hidup dengan kereta tu setiap bulan.